Luis Alberto Suárez Diaz, yang dikenali secara meluas sebagai Luis Suárez, dilahirkan pada 24 Januari 1987 di Salto, Uruguay. Ialah seorang pemain bola sepak profesional Uruguay yang sangat diiktiraf. Terkenal dengan penamatannya yang klinikal, pergerakan cerdas, dan daya saing yang sengit, beliau dianggap sebagai salah seorang penyerang terbaik dalam generasinya. Beliau kini bermain sebagai penyerang untuk Inter Miami CF dalam Major League Soccer, MLS. Suárez memulakan kejayaan profesionalnya di Uruguay bersama Nacional sebelum berpindah ke Eropah pada tahun 2006. Tempohnya yang memberi impak di Groningen dan Ajax di Belanda mempamerkan keupayaan menjaringkan gol prolifiknya. Di Ajax, beliau memenangi anugerah penjaring terbanyak Eredivisie dan pemain bola sepak terbaik Belanda. Pada tahun 2011, beliau membuat perpindahan penting ke Liga Perdana Inggeris, menyertai Liverpool. Sepanjang tempohnya di Anfield, beliau menjadi pemenang kasut emas Liga Perdana dan pemain terbaik tahunan PFA, membentuk gandingan serangan yang mantap. Persembahannya yang luar biasa membawa kepada perpindahan besar-besaran ke FC Barcelona pada tahun 2014, di mana beliau membentuk sebahagian daripada trio serangan ikonik MSN bersama Lionel Messi dan Neymar Jr. Di Barcelona, beliau menikmati kejayaan besar, memenangi 4 gelaran La Liga, 4 gelaran Copa del Rey, dan Liga Juara-Juara UEFA pada tahun 2015. Beliau juga memenangi trofi Pichichi, penjaring terbanyak La Liga, dan kasut emas Eropah sepanjang tempohnya di sana. Selepas tempoh yang berjaya di Atletico Madrid, di mana beliau memenangi satu lagi gelaran La Liga pada tahun 2021, beliau kembali ke Nacional sebentar sebelum menyertai Gremio dan kemudian Inter Miami CF pada tahun 2024, bertemu semula dengan bekas rakan sepasukan Barcelona. Di peringkat antarabangsa, Suárez adalah penjaring gol terbanyak sepanjang zaman bagi pasukan kebangsaan Uruguay. Beliau telah mewakili negaranya dalam 4 Piala Dunia FIFA, 2010, 2014, 2018, 2022 dan 4 kejohanan Copa Amerika, memenangi Copa Amerika pada tahun 2011. Di luar jumlah golnya yang mengagumkan, Suárez dikenali kerana kadar kerjanya yang tanpa henti, gaya permainan yang agresif, dan kontroversi sesekali. Walaupun yang terakhir, bakatnya yang tidak dapat dinafikan dan keupayaan untuk beraksi pada saat-saat genting telah mengukuhkan statusnya sebagai salah seorang penyerang paling berkesan dan diraikan dalam bola sepak.